Kisah ajaib 72 jam di Kuala Lumpur, harapan yang ditemui anak-anak Detroit. Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Cikgu, adakah kami tidak akan dapat pulang ke Amerika? Marcus, 13 tahun, bertanya kepada saya dengan linangan air mata. 15 pelajar sekolah menengah dari Eastside, kawasan yang paling bergolak di Detroit, dalam perjalanan percutian luar negara pertama mereka ke Jakarta, Indonesia, terpaksa membuat pendaratan kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA disebabkan oleh ribut taufan. Tahukah anda? Kanak-kanak yang dibesarkan dalam kepungan jenayah dan kemiskinan, yang tidak pernah keluar dari kawasan kejiranan mereka sejak lahir, telah menemui matlamat hidup mereka dalam masa 72 jam sahaja selepas menjejakkan kaki di bumi Malaysia, dan selepas kembali, mereka semua mula belajar bersungguh-sungguh. Kisah keajaiban ini bermula dengan kekecohan kehilangan di lapangan terbang, diikuti drama menyentuh hati yang tercetus dari insiden kecil di kedai serbaneka. Dan 5 tahun kemudian, 3 daripada mereka benar-benar melanjutkan pelajaran ke universiti di Malaysia, manakala selebihnya berjaya menamatkan sekolah menengah, satu keajaiban yang tidak pernah disaksikan dalam sejarah pendidikan Amerika. Apakah yang mereka lihat di Malaysia? Mengapakah kanak-kanak yang berada di dasar keputusasaan dapat menemui sinar harapan? Saya ialah Sarah Johnson, seorang guru yang telah berkhidmat selama 15 tahun di Sekolah Menengah Roosevelt Swasta di Detroit. Apa yang akan saya ceritakan sekarang ialah rakaman 72 jam yang saya alami sendiri pada September tahun lalu. Sebelum bermula, jika anda suka, sila tekan butang suka dan langgan untuk memberi sokongan besar kepada saya untuk berkongsi lagi kisah menakjubkan dari Malaysia. Assalamualaikum, saya Sarah Johnson, seorang guru subjek sains sosial di Sekolah Menengah Roosevelt yang terletak di kawasan paling miskin di Detroit. Pada September tahun lepas, 15 orang pelajar dari sekolah kami telah dipilih untuk menyertai program pertukaran dengan sebuah pusat belia yang dikendalikan oleh organisasi amal di Jakarta, Indonesia. Kesemua kanak-kanak yang dipilih ini dibesarkan dalam persekitaran yang amat sukar. Marcus Williams 13 tahun, mempunyai bapa di penjara dan dia menyara ibu dan 4 adik-beradiknya dengan bekerja sambilan. Jasmine Johnson 14 tahun, dibesarkan oleh neneknya dan tidak dapat bertemu ibunya yang ketagihan dadah. Tyrone Brown, 14 tahun, telah kehilangan bapanya dalam satu insiden tembakan tahun lepas dan menderita akibat trauma emosi. Bagi kanak-kanak ini, perjalanan ke Jakarta adalah harapan pertama dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah menaiki kapal terbang, tidak tahu bagaimana rupa negara luar dan ini adalah kali pertama mereka memegang pasport. Namun, hasil pengumpulan dana selama setahun oleh gereja tempatan dan badan-badan sukarelawan, impian perjalanan ini akhirnya menjadi kenyataan. Ketika berlepas dari lapangan terbang Detroit, wajah kanak-kanak ini penuh dengan harapan dan kegelisahan. Bagi kebanyakan mereka, keluar dari kawasan kejiranan mereka sendiri sudah merupakan satu pengembaraan. Di dalam kapal terbang, semua terpaku di tingkap, memandang pemandangan di luar. Walau bagaimanapun, pengumuman daripada kapten bergema di udara di atas lautan Pasifik. Lapangan terbang antarabangsa destinasi telah ditutup akibat ribut taufan dan atas sebab keselamatan, kami akan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam sekelip mata, kanak-kanak ini diselubungi rasa cemas. Kebanyakan mereka tidak tahu di mana terletaknya Malaysia. Tyrone, dengan suara bergetar, bertanya, "Cikgu, bukankah Malaysia negara yang panas dan banyak hutan tebal? Dia hanya ada gambaran sama-sama yang dilihat di televisyen." Marcus pula menitiskan air mata, "Adakah kita tidak akan dapat pulang ke rumah?" Keisha Davis, 14 tahun, bimbang, "Bolehkah saya menghubungi ibu saya?" Ramai di antara kanak-kanak ini tidak tahu cara untuk berkomunikasi di luar negara. Sejujurnya, saya juga berada dalam keadaan panik. Saya akan mendarat di negara yang tidak dirancang dengan 15 orang kanak-kanak. Organisasi amal dari Jakarta memberitahu bahawa kami tidak akan dapat masuk ke Indonesia sehingga ribut taufan berlalu yang dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hari. Kami mendarat di KLIA lewat pukul 11 malam waktu tempatan. Tiba pada waktu larut malam, kanak-kanak ini kelihatan letih dan cemas, hampir menangis. Tyrone bertanya dengan wajah pucat, "Adakah kita akan bermalam di sini?" Namun, detik kami melangkah keluar dari pesawat, pengalaman kami mula berbeza sama sekali daripada jangkaan. Pertama, kanak-kanak ini terpukau dengan kecerahan dan kebersihan lapangan terbang. "Wah, macam dalam filem," seru Marcus. Ia jauh berbeza dari segi saiz dan keindahan berbanding lapangan terbang Detroit. Dalam perjalanan menuju pemeriksaan imigresen, keajaiban pertama berlaku.
Apabila kami kelihatan keliru, seorang pegawai lapangan terbang menghampiri kami dan bertanya dalam bahasa Inggeris, boleh saya bantu? Melihat usia kanak-kanak, beliau segera memahami keadaan. Pelajar dari Amerika, ya? Ribut taufan memang menyusahkan, katanya dengan suara lembut. Pegawai itu bernama Encik Azman dan beliau berkata anak lelakinya sebaya dengan kanak-kanak ini. Setelah mendengar keadaan kami, Encik Azman berkata, tunggu sebentar dan mula menghubungi seseorang. 5 minit kemudian, 3 kaki tangan termasuk seorang yang fasih berbahasa Inggeris tiba. Walaupun larut malam, tindak balas mereka pantas, seolah-olah mereka sudah menunggu kami. Perkara yang paling mengejutkan kanak-kanak ini ialah tiada seorang pun yang menunjukkan wajah tidak senang. Sebaliknya, mereka menyambut kami dengan suasana yang seolah-olah berkata, terima kasih kerana datang ke Malaysia. Jasmine berbisik, Cikgu, kenapa mereka semua baik sangat? Proses pemeriksaan imigresen juga lebih lancar daripada yang dijangka. Pegawai imigresen memandang kanak-kanak itu dan berkata dalam bahasa Inggeris dengan prihatin, selamat datang ke Malaysia. Adakah anda semua baik-baik sahaja? Kaki tangan membantu kami mengisi borang dengan teliti dan semuanya selesai dalam masa kira-kira 15 minit. Di tempat pengambilan bagasi, satu lagi peristiwa menyentuh hati berlaku. Semasa kami menunggu beg kami keluar, sebuah keluarga Melayu di dekat situ menegur kanak-kanak itu. Bapa itu bertanya dalam bahasa Inggeris yang ringkas, dari mana? Apabila kanak-kanak itu menjawab, Detroit, Amerika, seluruh keluarga tersenyum dan melambai. Seorang budak perempuan sebaya sekolah rendah dari keluarga itu cuba berkongsi gula-gula yang dipegangnya. Marcus pada mulanya teragak-agak tetapi tersentuh dengan kebaikan tulen kanak-kanak itu dan menerimanya. Suaranya bergetar ketika dia mengucapkan, terima kasih. Apabila keluar dari lapangan terbang, semua kanak-kanak terpegun dengan keindahan pemandangan malam. Wah, cantiknya. Betul ke ini Asia? Jerit mereka, macam dalam filem. Malam di Detroit berbahaya untuk keluar, tetapi di sini, ia kelihatan terang dan selamat walaupun pada tengah malam. Saya bimbang tentang penginapan, tetapi sesuatu yang luar biasa berlaku di kaunter maklumat hotel lapangan terbang. Apabila saya menjelaskan keadaan kami, wanita di kaunter itu mencadangkan, pelajar, ya, kami ada hotel yang boleh kami tawarkan dengan harga istimewa. Beliau mencadangkan sebuah hotel yang lengkap, kurang daripada separuh harga biasa, dan memastikan kanak-kanak itu dapat menginap dengan selamat. Kisha bertanya dengan hairan, Cikgu, kenapa mereka begitu baik kepada kita? Di dalam bas ke hotel, saya dapat merasakan wajah kanak-kanak itu jelas berubah. Kegelisahan dan ketakutan awal telah pudar, digantikan dengan rasa ingin tahu. Malaysia ni cantik sangat, gumam Tyrone sambil memandang keluar tingkap. Kami tiba di hotel selepas pukul 1 pagi. Kaki tangan di kaunter penyambut tetamu menyambut kami dengan mesra. Selamat datang, melihat kami yang mengantuk. Proses daftar masuk juga pantas dan mereka memberikan bilik yang sedekat mungkin, mengambil kira usia kanak-kanak itu. Apabila masuk ke bilik, mata kanak-kanak terbelia. Bilik yang bersih dan selesa, pancuran mandian air panas dan katil yang empuk. Bagi kebanyakan mereka, ini adalah kali pertama mereka tidur dalam persekitaran yang begitu selesa. Marcus berbaring di katil, bimbang, Cikgu, betul ke kita boleh tinggal di sini? Tak apa ke dengan duit, kerana di Amerika, menginap di hotel taraf ini adalah satu impian yang jauh. Malam itu, saya melawat setiap bilik kanak-kanak. Mereka semua tidak dapat tidur kerana teruja dan letih, tetapi wajah mereka cerah. Jasmine bertanya, Cikgu, kenapa orang Malaysia baik sangat? Keesokan paginya, satu lagi kejutan menunggu di Dewan Sarapan Hotel. Kanak-kanak itu terpukau dengan kelimpahan sarapan bufet. Terdapat banyak hidangan dari masakan Melayu hingga hidangan antarabangsa yang belum pernah mereka lihat. Pada mulanya, kanak-kanak itu mengambil sedikit sahaja kerana rasa segan. Di rumah, ada hari-hari di mana makanan tidak mencukupi, jadi mereka terbiasa dengan perasaan bahawa mereka tidak boleh mengambil terlalu banyak. Namun, seorang kaki tangan restoran berkata dalam bahasa Inggeris, makanlah banyak-banyak ya, dan menjelaskan bahawa mereka boleh menambah seberapa banyak yang mereka mahu. Tyrone kagum dengan rasa nasi Melayu yang pertama kali dirasainya. Kenapa nasi putih ni sedap sangat? Tanyanya dengan mata bersinar. Di Detroit, beras mahal dan makanan utama mereka biasanya roti atau pasta murah. Semasa bersarapan, kami membincangkan rancangan kehadapan. Keberangkatan ke Jakarta nampaknya akan ditangguhkan sekurang-kurangnya 3 hari lagi. Saya bimbang tentang bajet secara diam-diam. Tetapi kanak-kanak itu gembira. Yeay, kami boleh tinggal di Malaysia. Reaksi ini membuat saya sedar akan perubahan yang berlaku sejak malam semalam.
Penyambut tetamu hotel mengetahui keadaan kami mencadangkan pelan istimewa. Kami ingin membawa pelajar-pelajar ini melawat Kuala Lumpur. Kami akan menyediakan pengalaman terbaik dalam bajet anda, katanya. Pada pukul 10 pagi, kami memulakan lawatan Kuala Lumpur pertama dalam hidup kami. Destinasi pertama ialah stesen LRT KLCC yang boleh dicapai dengan berjalan kaki dari hotel. Kami ingin belajar cara menaiki kereta api bawah tanah. Apabila tiba di pintu masuk stesen, kanak-kanak itu terkejut dengan kedalaman tangga menuju ke bawah. Sebaik sahaja melangkah masuk ke stesen LRT, wajah kanak-kanak itu berubah serta-merta. Mereka terpukau dengan kebersihan dan suasana yang teratur. Betul ke ini stesen bawah tanah? Tanya Kisha. Ia adalah dunia yang berbeza daripada sistem kereta api bawah tanah di Detroit. Semasa kami diajar cara membeli tiket, beberapa pelajar sekolah menengah Malaysia berhampiran menyedari kehadiran kami. Salah seorang daripada mereka bertanya dalam bahasa Inggeris, melancong ke, boleh kami bantu? Apabila mereka tahu kami pelajar dari Amerika, mereka dengan ramah membantu kami membeli tiket. Marcus bertanya kepada pelajar sekolah itu, kenapa awak bantu kami? Budak itu menjawab dalam bahasa Inggeris, ini perkara biasa di Malaysia. Kami saling membantu. Kata-kata ini menyentuh hati kanak-kanak itu. Di platform menunggu kereta api, kami menyaksikan pemandangan yang lebih mengejutkan. Ramai orang beratur dengan teratur menunggu kereta api. Mereka menunggu giliran dengan senyap, tanpa menolak atau berebut. Pemandangan yang tidak mungkin berlaku di Detroit. Apabila kereta api tiba, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Orang di platform menunggu sehingga semua orang yang turun keluar dan mereka membuka laluan untuk orang yang keluar. Jasmine terkejut, kenapa semua orang bersopan santun sangat? Di dalam kereta api pula lebih mengejutkan. Walaupun sesak, ia senyap dan teratur. Tiada sesiapa bercakap dengan suara yang kuat dan tiada sesiapa mendengar muzik dengan kuat. Ramai orang membaca atau melihat telefon pintar mereka dengan senyap. Melihat kami yang tidak dapat duduk, seorang lelaki muda bersud menawarkan tempat duduknya. Apabila saya berkata tidak mengapa, dia sebaliknya membimbing kami ke berhampiran palang pemegang, memastikan kanak-kanak itu dapat berdiri dengan selamat. Di stesen seterusnya, apabila seorang warga emas masuk, beberapa orang muda bangun dan menawarkan tempat duduk mereka. Tyrone membulatkan mata melihat mereka bangun secara semula jadi tanpa disuruh oleh sesiapa. Cikgu, kenapa semua orang baik sangat? Tanyanya perlahan. Apabila kami tiba di stesen Bukit Bintang dan keluar ke permukaan tanah, kanak-kanak itu terpukau dengan kepadatan manusia di persimpangan yang terkenal itu. Namun, walaupun dengan begitu ramai orang, tiada siapa yang berlanggar atau bersorak. Orang ramai berjalan dengan mengelak secara semula jadi, seperti sekumpulan burung. Cikgu, ke mana semua orang ini pergi? Tanya Marcus. Ini adalah kali pertama mereka melihat begitu ramai orang bergerak serentak dan walaupun semua orang tergesa-gesa, tiada sesiapa yang marah atau menjerit. Pengalaman melintasi persimpangan itu menjadi kenangan yang kekal dalam hidup kanak-kanak itu. Apabila lampu isyarat bertukar, ratusan orang bergerak serentak, tetapi tanpa kekeliruan, semua orang berjalan menuju destinasi masing-masing. Kisha teruja, macam dalam filem. Semasa berjalan di sekitar Bukit Bintang, kanak-kanak itu sangat ingin tahu tentang pelbagai kedai dan papan tanda. Walau bagaimanapun, perkara yang paling mengagumkan ialah kebersihan bandar. Walaupun begitu ramai orang, hampir tiada sampah yang dibuang. Jauh berbeza dengan jalan-jalan di Detroit. Apabila kami memasuki sebuah kedai serbaneka, convenience store, mata kanak-kanak itu membulat. Mereka terpukau dengan kecerahan kedai dan kepelbagaian produk. Betul ke kedai ni buka 24 jam? Tanya Tyrone. Di Detroit, hampir tiada kedai yang dibuka pada waktu malam. Di sinilah peristiwa yang tidak dapat dilupakan berlaku. Dylan Smith, 13 tahun, yang kelaparan, secara tidak sengaja memasukkan sebungkus biskut ke dalam poketnya. Ia adalah satu tindakan untuk terus hidup di kawasan miskin, tetapi pekerja kedai itu segera menyedari, saya menjadi pucat. Saya fikir keadaan akan menjadi serius kerana mencuri di luar negara. Namun, pekerja wanita itu bertindak luar biasa. Beliau menghampiri Dylan dengan wajah yang lembut dan menyuruhnya mengeluarkan biskut itu dari poket. Dylan, dengan air mata, mengeluarkan biskut itu. Pada masa itu, pekerja itu bertanya dalam bahasa Inggeris, adakah kamu lapar? Apabila Dylan mengangguk, dia mengambil nasi lemak dan kari pap dari rak dan menghulurkannya. Ambil ini, makan. Dylan terkejut, tidak perlu bayar. Pekerja itu menjawab, kamu adalah pelanggan saya tidak boleh membiarkan kanak-kanak kelaparan. Dylan mula menangis kerana kebaikan itu. Kanak-kanak lain juga menitiskan air mata melihat adegan ini.
Di Amerika, jika didapati mencuri, polis akan dipanggil serta-merta. Tetapi di sini, mereka memberikan respons yang sama sekali berbeza. Marcus terdesak-desak, kenapa mereka begitu baik kepada kami walaupun kami berpakaian kotor. Pekerja itu, Puan Zaleha, setelah mendengar keadaan kami, membuat cadangan yang lebih mengejutkan. Jom kita makan tengah hari bersama-sama, ada warung sedap berdekatan. Saya akan tunjukkan jalannya, katanya. Beliau menggunakan waktu rehatnya untuk membawa kami 15 orang ke warung. Kanak-kanak itu tidak faham mengapa orang asing begitu baik kepada mereka. Cikgu, adakah Puan ni seorang malaikat? Jasmine bertanya dengan serius. Di warung itu, peristiwa menyentuh hati berterusan. Pemilik warung, Pak Cik Karim, apabila mendengar cerita kami, menyambut kami dengan senyuman. Kanak-kanak dari Amerika, ya, jauh datang. Beliau membawa menu bergambar kepada kami yang keliru melihat pilihan makanan. Melihat kanak-kanak itu kagum dengan keenakan nasi campur Melayu yang pertama kali mereka makan, Pak Cik Karim kelihatan gembira. Bagaimana masakan Malaysia? Sesuai dengan selera? Tanyanya dengan prihatin. Apabila Tyrone menjawab, ini makanan paling sedap yang pernah saya makan, Pak Cik Karim tersenyum gembira. Selepas makan, apabila saya ingin membayar, Pak Cik Karim berkata, hari ini hari lahir anak lelaki saya. Biar saya belanja sebagai hadiah ulang tahun dan enggan menerima wang itu. Saya tidak tahu sama ada ia benar, tetapi saya percaya beliau berkata begitu semata-mata untuk menggembirakan kami. Kanak-kanak itu terdiam kerana terlalu terharu. Dillon cuba berkata, terima kasih, Pak Cik, dalam bahasa Melayu dengan suara yang sebab. Kisha berbisik, kami tidak pernah dilayan sebaik ini. Pada sebelah petang, kami memutuskan untuk melawat pasar seni Central Market semasa bergerak melalui LRT. Kanak-kanak itu terus bercakap tentang kejadian hari ini. Semua orang terlalu baik, macam dalam mimpi, kata Marcus. Saya tak nak balik Amerika, sambung Jasmine. Apabila tiba di pasar seni, kanak-kanak itu terpukau dengan seni bina tradisional dan suasana kebudayaan yang meriah. Mereka terpukau dengan keindahan motif-motif tempatan dan suasana yang tenang. Sudah berapa lama bangunan ini wujud? Tanya Tyrone, dan pemandu pelancong kami menjelaskan dengan terperinci. Kami juga berpeluang melihat kraftangan tempatan. Kami kagum dengan kebaikan seorang penjual batik yang menyediakan risalah penerangan dalam bahasa Inggeris untuk kanak-kanak yang tidak memahami bahasa Melayu. Apabila Dillon memilih sekeping kecil cendera hati, pelancong Malaysia di sekeliling turut gembira bersamanya. Semasa berjalan melalui kawasan itu, seorang makcik penjual kuih muih menghulurkan kuih muih tempatan kepada kanak-kanak itu. Terima kasih kerana datang jauh, katanya sambil memberikan sekeping kecil kuih kepada setiap seorang. Kanak-kanak itu tersenyum dengan rasa manis yang ringkas. Menjelang petang, kami berehat sebentar di tebing Sungai Klang melihat matahari terbenam. Kanak-kanak itu merenung kembali hari itu. Cikgu, kita memang bertuah, kan? Kata Marcus. Kisha menyambung, mula-mula saya kecewa tak dapat pergi Jakarta, tapi sekarang saya gembira dapat datang ke Malaysia. Pada masa itu beberapa kanak-kanak Malaysia yang bermain di tebing sungai menghampiri kami. Walaupun bahasa tidak sama, mereka mengajak kami bermain bola sepak bersama. Ia adalah detik di mana persahabatan terjalin merentasi sempadan dan bahasa, hanya dengan sebiji bola. Dillon, yang biasanya sangat pendiam, berlari dan ketawa bersama kanak-kanak Malaysia. Dia melaporkan dengan gembira, saya dapat kawan baru. Sudah lama saya tidak melihat senyuman ini. Hari mula gelap dan tiba masanya untuk pulang ke hotel. Di dalam LRT, Tyrone tiba-tiba berkata, Cikgu, saya nak belajar bahasa Melayu. Kanak-kanak lain juga merasakan perkara yang sama dan mereka semua mengangguk. Saya nak boleh bercakap dengan orang baik macam ni, kata Jasmine. Apabila kami kembali ke hotel, kaki tangan di kaunter penyambut tetamu bertanya dalam bahasa Inggeris, bagaimana hari anda? Kanak-kanak itu mula menceritakan kejadian hari itu dengan teruja. Walaupun tidak fasih berbahasa Inggeris, mereka cuba menjelaskan dengan bersungguh-sungguh menggunakan isyarat tangan. Malam itu, saya meluangkan masa untuk bercakap dengan setiap kanak-kanak. Mereka semua mengatakan perkara yang sama. Kenapa orang Malaysia baik sangat? Kami nak jadi seperti orang Malaysia. Kami nak tinggal di Malaysia pada masa hadapan. Dillon memberitahu saya, Cikgu, sebelum ini, tiada siapa yang pernah menghargai saya. Tetapi hari ini, ramai orang menghargai saya. Saya juga nak jadi orang yang boleh menghargai orang lain. Marcus berkata dengan mata bersinar, saya akan belajar bersungguh-sungguh dan nak masuk universiti di Malaysia. Dan saya nak ajar kanak-kanak Amerika tentang Malaysia. Ini adalah kali pertama saya mendengar kata-kata yang begitu positif.
Pagi kedua, kanak-kanak itu bangun awal dengan sendirinya. Mereka semua bersemangat untuk meneroka Malaysia lagi hari ini. Di Dewan Sarapan Hotel, kami menerima mesej daripada Puan Zaleha, pemilik kedai serbanika yang membantu kami semalam. Jom kita pergi tengok menara berkembar Petronas bersama-sama. Saya akan pandu, katanya. Puan Zaleha meluangkan masa untuk kami walaupun pada hari cutinya, kanak-kanak itu menitiskan air mata kerana terharu. Puan Zaleha ambil cuti untuk kami, kata Tyrone dengan rasa bersalah. Dari dek pemerhatian menara berkembar Petronas, kanak-kanak itu terdiam melihat pemandangan Kuala Lumpur. Besarnya bandar ni, gumam Kisha, tak kelebih besar daripada seluruh bandar Detroit. Marcus terkejut. Tetapi perkara yang paling menyentuh hati kanak-kanak itu bukanlah pemandangan. Ia adalah bekalan makanan buatan tangan yang disediakan oleh Puan Zaleha untuk kami. Saya nak kamu semua rasa air tangan ibu Malaysia, katanya, yang dibuat bersama suaminya. Bekalan makanan itu diisi dengan cantik dengan nasi goreng, ayam goreng, telur dadah dan kari pap. Sebaik sahaja mereka makan satu suap, air mata mula bergenang di mata kanak-kanak itu. Adakah ini rasa air tangan ibu? Tanya Jasmine. Puan Zaleha menjawab, ya, penuh dengan kasih sayang. Dillon menangis dalam diam. Saya tak pernah dapat bekal makanan buatan ibu, katanya perlahan. Puan Zaleha memegang tangannya dan berkata, mulai hari ini, kamu pun anak saya. Pada sebelah petang, Puan Zaleha membawa kami melawat kawasan kejiranan kedainya. Penduduk di kawasan komersial menyambut kami dengan mesra. Seorang penjual sayur memberikan buah-buahan segar dan seorang makcik penjual roti memberikan roti canai yang baru dibakar. Semua orang di bandar ni macam keluarga, kata Marcus. Di tempat kami tak kenal pun jiran, sambung Tyrone. Semasa berjalan di kawasan komersial itu, kanak-kanak itu merasai kehangatan komuniti kejiranan Malaysia. Pada waktu petang, kami dijemput ke rumah keluarga Puan Zaleha. Beliau berkata, beliau ingin menunjukkan rumah keluarga Malaysia kepada kanak-kanak Amerika. Kanak-kanak itu sangat ingin tahu tentang budaya menanggalkan kasut di pintu masuk. Isteri dan anak-anak Puan Zaleha menyambut kami dengan mesra. Walaupun bahasa tidak sama, hati kami bersambung hanya dengan senyuman. Anak lelaki Puan Zaleha, yang sebaya dengan kami, cuba bercakap dalam bahasa Inggeris dengan bersungguh-sungguh. Kami makan malam bersama. Kanak-kanak itu terpukau melihat pemandangan keluarga makan bersama. Dari ucapan bismillah sebelum makan hingga berkongsi hidangan yang sama. Di Detroit, peluang untuk seluruh keluarga makan bersama adalah sangat jarang. Kanak-kanak itu kagum dengan keenakan makanan buatan isteri Puan Zaleha. Boleh makan makanan sedap macam ni setiap hari, tanya Kisha dengan rasa cemburu. Memasak itu ialah kasih sayang, gumam Jasmine. Selepas makan, anak-anak Puan Zaleha mengajar kami cara membuat origami seni lipat kertas. Meskipun Jepun, ia menjadi aktiviti pertukaran budaya universal. Kami, orang Amerika, tersentuh melihat mereka memegang tangan dan mengajar dengan teliti walaupun bahasa tidak sama. Tyrone terharu, kebaikan boleh disampaikan tanpa kata-kata. Pagi ketiga, akhirnya tiba hari untuk berlepas ke Jakarta. Kanak-kanak itu semua berkata mereka mahu tinggal di Malaysia. Ini adalah kali pertama saya melihat kanak-kanak begitu sedih untuk meninggalkan sesuatu. Keluarga Puan Zaleha datang untuk menghantar kami ke KLIA. Beberapa orang dari kawasan komersial juga datang dan ia menjadi seperti majlis perpisahan kecil. Setiap kanak-kanak mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu kami. Dillon memeluk Puan Zaleha dan berkata, terima kasih, Ibu Malaysia saya. Marcus berjanji, saya pasti akan kembali ke Malaysia. Jasmine berkata dengan suara sebah, saya akan amalkan apa yang saya pelajari di Malaysia, di Amerika. Di pintu berlepas lapangan terbang, kami membuat janji terakhir. Mari kita belajar bersungguh-sungguh, kembali ke Malaysia, belajar bahasa Melayu dan menjadi orang yang baik seperti orang Malaysia. Mata kanak-kanak itu bersinar dengan harapan. Sebelum menaiki kapal terbang, Tyrone menoleh dan berkata, Cikgu, hidup kita berubah dalam 3 hari ni, kan? Memang benar. 3 hari di mana kanak-kanak yang berputus asa menemui harapan. Latihan seminggu di Jakarta juga merupakan pengalaman yang menakjubkan, tetapi kanak-kanak itu sentiasa bercakap tentang Malaysia. Orang Jakarta pun baik, tapi kasih sayang yang kami rasa di Malaysia berbeza, kata Marcus. Kisha menyambung, orang yang kami temui di Malaysia macam keluarga sebenar. Apabila pulang ke Amerika, perubahan kanak-kanak itu jelas kepada orang dewasa di sekeliling mereka. Pertama, sikap mereka berubah. Kanak-kanak yang dahulunya degil mula bersikap sopan dan bertimbang rasa. Tumpuan mereka dalam kelas juga meningkat dengan ketara. Saya terkejut apabila mereka semua meminta untuk mula belajar bahasa Melayu.
Walaupun sekolah tidak mempunyai program bahasa Melayu, kami mendapat sukarelawan komuniti untuk mengajar mereka. Dillon berhenti mencuri sama sekali. Bukan itu sahaja, apabila kanak-kanak lain ingin melakukan sesuatu yang buruk, dia akan berkata, fikirkan apa yang orang Malaysia akan rasa. Keluarganya juga terkejut dengan perubahannya. Keputusan Marcus meningkat secara mendadak. Ini kerana dia mempunyai matlamat untuk pergi ke universiti di Malaysia. Selepas sekolah, dia belajar di perpustakaan dan pada hujung minggu, dia bekerja sambilan untuk mengumpul wang untuk universiti. Ibunya menangis, mengatakan anaknya sudah seperti orang lain. Jasmine menceritakan pengalamannya di Malaysia kepada neneknya, berkata, nenek pun patut dihargai dan mula menghargai neneknya lebih daripada sebelumnya. Neneknya gembira melihat cucunya menjadi begitu baik. Perubahan kanak-kanak itu merebak ke seluruh sekolah. Pelajar lain juga mula berminat dengan Malaysia dan sebuah kelab budaya Malaysia ditubuhkan. Seminggu sekali, kami meluangkan masa untuk belajar tentang budaya dan bahasa Malaysia. Perkara yang paling mengejutkan ialah kanak-kanak itu secara sukarela memulakan aktiviti mengutip derma. Mereka berkata mereka ingin membalas kebaikan yang mereka terima di Malaysia kepada orang lain dan mereka memulakan aktiviti untuk membantu keluarga yang susah di komuniti mereka. Setengah tahun kemudian, berita baik datang. Email daripada Puan Zaleha. Adakah kanak-kanak itu sihat? Kami pun selalu teringat, datanglah melawat Malaysia bila-bila masa, mesej yang penuh kehangatan. Kanak-kanak itu sangat teruja, mereka segera mula membalas, mereka menghantar mesej dalam bahasa Melayu, terima kasih banyak-banyak, kami tak sabar nak berjumpa lagi. Walaupun dalam bahasa Melayu yang ringkas, saya rasa perasaan mereka tersampaikan sepenuhnya. Setahun kemudian, sesuatu yang ajaib berlaku. Kami menerima tawaran beasiswa daripada sebuah yayasan pendidikan Malaysia. Mereka menawarkan peluang untuk kanak-kanak dari persekitaran yang sukar di Amerika untuk belajar di Malaysia. Yayasan itu, yang mendengar kisah pengalaman kami, telah mencipta program istimewa. Marcus, Tyrone dan Jasmine telah dipilih. Mereka mendapat peluang untuk belajar di universiti di Malaysia selepas menamatkan sekolah menengah. Kanak-kanak lain juga terus berusaha mencapai matlamat untuk menamatkan sekolah menengah. 2 tahun kemudian saya berpeluang melawat Malaysia lagi. Kali ini, untuk program latihan pendidik. Sebaik sahaja saya mendarat di KLIA, saya teringat wajah kanak-kanak itu pada masa itu. Saya dapat berjumpa dengan Puan Zaleha. Bagaimana kanak-kanak itu? Saya bertanya. Puan Zaleha menjawab dengan gembira, kami masih berhubung. Mereka semua belajar bersungguh-sungguh, katanya. 3 tahun kemudian, saya menerima berita bahawa Marcus telah diterima masuk ke universiti di Malaysia. Dia akan mengambil jurusan hubungan antarabangsa di sebuah universiti swasta di Kuala Lumpur. Pada hari keputusan diumumkan, dia menelefon saya sambil menangis. Cikgu, impian saya tercapai, saya boleh belajar di Malaysia. 4 tahun kemudian, Tyrone dan Jasmine juga melanjutkan pelajaran ke universiti di Malaysia. Tyrone dalam jurusan kejuruteraan dan Jasmine dalam jurusan pendidikan. Mereka berkata, mereka ingin menjadi jambatan antara Amerika dan Malaysia pada masa hadapan. Kini, setelah 5 tahun berlalu, saya kadangkala teringat akan 72 jam itu. Peristiwa yang tidak dijangka, iaitu ribut taufan, telah mengubah sepenuhnya kehidupan 15 orang kanak-kanak. Kanak-kanak yang berada dalam keputusasaan dapat menemui sinar harapan. Perkara yang paling menakjubkan ialah 12 kanak-kanak yang lain juga semuanya telah menamatkan sekolah menengah. Di kawasan kami di Detroit, kadar keciciran sekolah menengah melebihi 70%. Tetapi kanak-kanak yang mengalami Malaysia 100% menamatkan sekolah. Kini, Dillon menjadi sukarelawan di pusat komuniti tempatan. Dia berkata, dia ingin membantu kanak-kanak yang susah dan dia bekerja setiap hujung minggu. Kebaikan beliau adalah sesuatu yang dipelajari di Malaysia. Kisha pula belajar di kolej vokasional untuk menjadi jururawat. Dia berkata, dia ingin melakukan pekerjaan yang dapat menyembuhkan orang, seperti orang-orang yang bekerja di hospital di Malaysia. Matlamat beliau juga lahir daripada pengalaman di Malaysia. Saya kini berkongsi pengalaman kami dengan pendidik di seluruh Amerika. Saya menyampaikan mesej bahawa kanak-kanak mempunyai potensi yang tidak terbatas. Apa yang diperlukan hanyalah kasih sayang dan harapan. Ramai guru tersentuh dan ada sekolah yang mula melakukan inisiatif yang serupa. Tahun lepas, kisah kami dipaparkan dalam majalah pendidikan Amerika. Tajuknya, 15 kanak-kanak yang hidupnya berubah dalam 3 hari. Kami menerima banyak maklum balas daripada pembaca artikel itu dan semakin banyak sekolah yang ingin mengadakan lawatan pendidikan ke Malaysia.
Tahun ini, berita baik datang. Puan Zaleha akan melawat sekolah kami. Beliau akan datang jauh dari Kuala Lumpur ke Detroit. Kanak-kanak itu sangat teruja. Saya telah menjadi guru selama 15 tahun, tetapi saya tidak pernah merasai kuasa pendidikan seperti yang saya alami dalam 72 jam itu. Apa yang diperlukan oleh kanak-kanak ialah kasih sayang dan harapan, serta kehadiran seseorang yang menghargai mereka. Mereka menemui semua itu di Malaysia. Hingga kini, pertukaran antara kami dan keluarga Puan Zaleha berterusan. Kami melaporkan perkembangan anak-anak masing-masing dan hubungan kami seperti keluarga sebenar. Saya tidak sangka persahabatan merentasi sempadan boleh menjadi begitu indah. Akhir sekali, ada satu perkara yang saya yakini, ribut taufan itu bukanlah satu kebetulan. Ia adalah keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Ia membimbing kanak-kanak yang berada di dasar keputusasaan ke sebuah negara yang indah bernama Malaysia untuk menunjukkan kepada mereka sinar harapan. Saya berharap keajaiban yang sama akan berlaku kepada anda semua yang mendengar kisah ini hari ini. Dengan kasih sayang dan harapan, setiap kanak-kanak dalam keadaan yang sukar pasti boleh berubah. Kami mempelajari kebenaran itu di Malaysia. 3 hari itu, 5 tahun yang lalu, adalah masa yang paling berharga dalam kerjaya saya sebagai guru. Dan saya akan terus menyampaikan kasih sayang dan harapan yang saya pelajari di Malaysia kepada seramai mungkin kanak-kanak. Kisah hari ini berakhir di sini. Kisah keajaiban 72 jam yang dialami oleh kanak-kanak dari kawasan miskin Amerika di Malaysia dan kisah perubahan yang luar biasa yang berlaku 5 tahun kemudian. Bagaimana pendapat anda? Sila tinggalkan komen sokongan untuk wira-wira kisah ini disampaikan oleh Stesen Inspirasi. Jika anda suka kisah ini, sila tekan butang suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.